Hari ini KPDN Maipo mengadakan program advocacy berkaitan dengan royalty muzik. Ini merupakan salah satu strategi yang saya tekankan untuk diperluaskan, untuk memastikan kita dapat menyuntik kefahaman, kesedaran dan juga partisipasi di kalangan stakeholders, pemegang taruh, khususnya di kalangan para penggiat seni kita tentang hak-hak mereka sebagaimana yang terkandung di bawah Akta Hak Cipta. Sebab kita melihat bahawa kesedaran dan kefahaman di kalangan para penggiat seni kita, khususnya artis-artis yang muda itu masih belum meluas lagi. Mereka hanya mendengar berkaitan dengan royalty muzik, namun mereka belum memahami apakah sebenarnya hak mereka sebagaimana yang terkandung dan termaktub dalam kerangka perundangan sedia ada.